Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, ceria dan gembira sentiasa, insya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, 25 Mac 2025, bersamaan dengan 24 Ramadan 1446 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada di hari yang ke-24 Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Cepat sangat masa berlalu, kan? Pejam celik kita rasa baru je start berpuasa, tup-tup hari ni dah 24 Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? So begitu orang kata cepat masa meninggalkan kita, kan? Jadi manfaatkanlah masa yang tak ada ini untuk perkara-perkara yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. So hari ini dalam segmen terapi Ramadan bersama kaunselor CD3 ini, saya akan kongsikan bersama anda semua tajuk yang saya rasa tidak asing lagi tapi penting untuk remind kita, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu menghargai yang masih ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak terfikir atau pernah tak tuan-tuan dan puan-puan mengalami satu kehilangan orang-orang yang tersayang? Okey, sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Kan, berpisah hidup atau berpisah mati. Maknanya orang yang kita sayang itu meninggal dunia ataupun kita berpisah atas sebab-sebab faktor yang tak dapat dielakkan. Contohnya perceraian, okey, ataupun duduk berjauhan daripada pasangan, daripada keluarga atas faktor kerja dan sebagainya. Okey. So itu yang kita nak bincangkan hari ini. Bagaimana kita nak menghargai orang yang masih ada di sekeliling kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, termasuk diri kita sendiri, kan? Okey. Pertama sekali, kita harus lihat siapakah yang patut kita sayangi dalam hidup kita. Okey, pada pandangan saya sebagai orang psikologi ni, kita ada dua pihak yang kita sayangi. Pertama sekali diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita hargai. Okey. Yang kedua adalah orang yang tersayang di sekeliling kita. Okey, sama ada ibu ayah kita, adik-beradik, pasangan dan keluarga kecil kita lah, anak-anak dan sebagainya, termasuklah rakan-rakan ataupun kawan baik kita. Kan? Okey, itulah orang-orang yang tersayang dalam kehidupan kita lah. Okey, in generalnya macam itulah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita merasakan bila kita hadapi kehilangan dan sebagainya, kan, contohlah kita ambil kita menghadapi kehilangan orang yang tersayang, mungkin dia meninggal dunia dan sebagainya, kan. Jadi kita merasakan bahawa that is the end of our life. Okey, kita kadang-kadang kita merasakan bahawa okey, aku dah sedih, aku murung, aku tak ada masa depan dah untuk aku. Okey, kita melayani perasaan sedih kita dan kehilangan kita itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak bahawa walaupun orang yang kita sayang tu telah tiada, okey, atas sebab faktor perpisahan, okey, tapi kita masih ada diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita hargai. Okey, diri kita perlu dipupuk, okey, rasa gembira, rasa emosi yang bahagia. Kita perlu cipta kegembiraan dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu terima diri kita seadanya, walaupun kita sedang menghadapi kesedihan atau kehilangan, walaupun kita banyak kelemahan, okey, walaupun kita tidak sama kelebihan diri kita dengan orang lain, kita perlu menerima diri kita seadanya dan kita perlu sentiasa menghargai diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana untuk menghargai diri kita? Okey, kita perlu sentiasa memikirkan bahawa okey, aku adalah diri aku yang mana aku perlu jaga diri aku. Aku perlu jaga kesihatan emosi, kesihatan mental, kesihatan fizikal diri aku. Berbuat baiklah kepada diri sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Sudah tentu kita akan rasa gembira bila kita berjaya membuat sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Okey, sebagai contoh, walaupun kita rasa macam ada kekurangan sebab kita dah kehilangan, contohnya pasangan kita ke, anak-anak ke, ibu ayah ke dan sebagainya, tapi kita masih ada diri kita untuk kita berbuat baik. Okey, so kita buatlah kerja dengan lebih cemerlang. Okey, kita berkhidmatlah untuk adik-beradik yang lain ataupun untuk pasangan kita, anak-anak kita dengan lebih cemerlang, dengan lebih baik, dengan lebih gembira. Ikhlaskan hati kita untuk membantu diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah caranya untuk kita menghargai keberadaan, kewujudan diri kita walaupun orang yang kita sayang telah tiada.
ya. Sebab kalau kita biarkan diri kita dalam keadaan kesedihan, kemurungan, kita selalu ingat balik memori-memori silam dengan orang yang dah berpisah dengan kita, kan. Jadi kita tidak akan keluar daripada kepompong. Okey, kita akan sentiasa dilitupi dengan kesedihan, kemurungan, okey, dan perkara-perkara yang negatif lah. Sudah tentu ia akan efek kepada cara kita berfikir juga akan negatif, sebab kita sentiasa berada dalam keadaan sedih dan kemurungan. Jadi keluarlah daripada keadaan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Sayangi diri kita. Okey, kita perlu berusaha jauhkan diri kita daripada perbuatan atau tingkah laku yang negatif untuk memastikan bahawa kesihatan mental dan emosi kita terjaga, terpelihara. Okey, selain daripada itu, kita juga perlu selalu menjauhkan diri kita juga daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Apabila kita berada dalam keadaan kesedihan, kemurungan yang melampau, kita mengurungkan diri dalam bilik contohnya, kan. So kita tak nak campur dengan orang, okey, kita tak jaga kendiri kita, okey, tak mandi, okey, kita asyik termenung, kita asyik menangis, bergelap dalam bilik contohnya, kan. Jadi kita telah menzalimi diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dekat situ bagaimana kita nak happy hidup, kan. Okey, so that's why dalam kehidupan ini, dalam diri kita ini, kita sentiasa ada kelebihan dan kekurangan yang mana pada setiap masa kita perlu membuat penambahbaikan. Kalau kita rasa macam aku ni terlalu murung, aku ni terlalu sedih dengan kehilangan ni, tak boleh ni, kan, sebab life must goes on, orang putih kata, kan. Jadi kehidupan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, bergerak ke hadapan, bukannya kita bergerak ke belakang. Kalau kehidupan ni kita bergerak ke belakang, kita boleh pilih tarikh atau masa mana, masa yang dekat belakang tu yang kita nak perbaiki, kan, yang kita nak perbaiki keadaan itu. Tapi tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sesungguhnya masa tu bergerak ke hadapan. So we have to move forward, we have to move on. Jadi kita perlu rasionalkan diri kita secepat mungkin. Dia tak ada masalah untuk kita mengenang kembali saat-saat manis kita bersama orang tersayang yang telah tiada, tapi kita tidak boleh berlama-lamaan dalam sesuatu keadaan itu, ya. Takut dia memburukkan lagi keadaan kita lah. Okey. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kesihatan psikologi kita sangat penting untuk kita jaga, ya. So bila kita terlalu beremosi, okey, so bermakna kita tidak sayang diri kita. Okey, kita nak memusnahkan emosi kita, kita nak dalam proses untuk memusnahkan diri kita sebab kita terlalu murung, terlalu sedih, tidak keluar daripada kesedihan itu untuk bergerak ke hadapan. Jadi macam mana, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak gembira? Nampak tak, bila kita buat macam tu, maknanya kita telah menzalimi diri kita. So elakkanlah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Itu berkaitan dengan hargai dan sayangi diri kita sendiri. Yang kedua, kita perlu hargai dan sayangi orang yang lain di sekeliling kita, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, kan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menghadapi perpisahan, okey, dengan orang yang tersayang dalam kehidupan kita, kan, jadi kita perlu sedar bahawa bukan dia sahaja yang sayang kita dan bukan dia sahaja yang kita perlu sayang. Ramai lagi orang-orang lain, orang-orang yang tersayang dalam hidup kita yang perlu kita attend, yang perlu kita spend time together. Okay, contohnya kalau kita kehilangan pasangan atau anak contohnya, kan, ramai lagi anak-anak yang lain yang perlu kita beri perhatian. Ramai lagi orang-orang tersayang yang lain dalam kehidupan kita yang perlu kita spend time together, yang kita perlu cipta memori bersama, yang perlu kita berkhidmat untuk mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Kan, jadi hargailah yang masih ada. Okay. Jadi sentiasalah berbuat kebaikan kepada yang masih ada dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Janganlah kita terlalu diselubungi dengan kesedihan untuk orang yang telah tiada, ya. Untuk orang-orang tersayang yang dah tiada tu, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita teruskan berdoa untuk dia, untuk kesejahteraannya, okey, untuk dipermudahkan kehidupannya di alam sana bagi yang berpisah mati, ya. Bagi yang berpisah secara hidup, maknanya kita doakan kebaikan-kebaikan untuk dia, kan. Semoga Allah merahmati dia, begitu, kan. Jadi walaupun kita menghadapi kehilangan, tapi kita tetap hargai orang sekeliling yang masih hidup bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab kita tak tahu kehidupan kita ini sampai bila dan siapa yang pergi dulu,
okey, di kalangan kita yang masih ada ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkanlah masa yang masih ada ini untuk kita berbuat baik kepada semua orang, termasuklah diri kita sendiri. Okey, terimalah mereka, terimalah sesiapa sahaja yang ada dalam hidup kita ini, okey, untuk jalani hidup bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita ni sebagai ibu, okey, macam saya sebagai ibu, jadi hargailah siapa yang ada di sekeliling kita, anak-anak kita kan, anak-anak saudara kita. Kalau kita sebagai isteri, sebagai bapa, hargailah pasangan kita yang masih hidup, yang masih sihat, yang masih berkhidmat untuk kita tuan-tuan dan puan-puan, kan. Dan kita pun balaslah, buatlah khidmat yang terbaik. Okey, sebarkan rahmat kepada semua orang di sekeliling kita, rahmatan lil alamin, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah terlalu mengenang orang yang telah tiada itu sampai merosakkan diri kita, dari sudut emosinya, dari sudut mental, dari sudut fizikal, even dari sudut spiritual. Okey, so Allah pun dah sebut dalam Quran kan, la tahzan innallaha ma'ana, kan, tersilap saya lah dalam Quran ke hadis macam tu kan. Jadi maknanya jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so hargailah diri kita sendiri dan hargailah orang lain yang berada di sekeliling kita selagi mereka masih ada dengan kita dan selagi kita masih hidup. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu. Okey, insya-Allah saya mendoakan agar kita semua sentiasa menghargai diri kita sendiri, sentiasa menerima diri kita sendiri, dan sentiasa menghargai dan berkhidmat untuk orang-orang tersayang yang berada di sekeliling kita dengan baik, okey, dan gembira insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi untuk next dalam siri yang keempat dan terakhir untuk Ramadan kali ini insya-Allah, dalam sedikit hari lagi. Okey, semoga kita bertemu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.